Assalamualaikum kepada para sahabat semua. Saya nak kongsikan satu cerita dengan anda. Saya merupakan salah seorang daripada Ironman athlete di mana saya buat sukan triathlon, swim, bike, run. Dan walaupun saya tidak mempunyai apa-apa event besar yang saya nak join dalam masa terdekat ni, tapi saya meletakkan diri saya untuk sentiasa menjadi Ironman ready. So, maksud Ironman ready itu apa? Kalau saya ada kawan-kawan saya ataupun saya berminat nak join mana-mana event Ironman, swim, bike, run, dalam masa terdekat ini, insya-Allah saya bersedia. Kerana apa? Macam saya cakap tadi, saya sentiasa Ironman ready. Maksud Ironman ready ni apa? Kita sentiasa berterusan untuk berlatih. Training kita berterusan untuk kita sediakan diri kita, fizikal kita, mental kita. Di mana kalau kita disuruh saja, katalah minggu depan kita kena mulakan event Ironman tu, swim 3.8 km, berbasikal 180 km dan berlari 42.2 km. Semua tu secara berturutan insya-Allah saya bersedia. Baik, apa kaitannya ni? Okey, saya nak ceritakan, saya nak relatekan balik benda ni dengan Al-Quran. Bila kita cerita tentang baca Al-Quran, kita kena sentiasa be ready, sentiasa bersedia untuk Al-Quran. Okey, kita nak baca Al-Quran tu kena sentiasa bersedia. Sebab Al-Quran ni kita akan bawa dalam kehidupan kita setiap hari, tuan-tuan. Kita kena sentiasa melatih bacaan Al-Quran kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita bercerita tentang kemahiran, tuan-tuan, bila kita tinggalkan sekejap, tinggalkan sikit, saya yakin benda tu akan hilang dengan sendirinya. Pernah tak terfikir apabila kita dah hafal satu ayat sebagai contoh, bila kita tak ulang kaji, tak ulang-ulang ayat tu, kita biarkan ayat tu, lama-kelamaan kita macam ingat-ingat lupa macam tu. Lagi teruk boleh lupa terus. Macam itulah bila cerita tentang kemahiran. Dan banyak sangat saya dengar cerita, mengikut pemerhatian saya pun, apabila orang dah lama tak baca Al-Quran, bila dia buka Al-Quran balik dia nak baca, dia akan merangkak-rangkak. Dia akan tergagap-gagap. Kadang-kadang terlupa huruf ni nak sebut macam mana, hukum ini macam mana. Tak ingat, alamak ini imalah ke, ismam ke, apa benda tu, ini ikhfa' ke, semua dah tak ingat dah. Kerana apa? Tidak berlatih. Sebab itulah tuan-puan, apabila kita cerita tentang bacaan Al-Quran ni, kita kena baca setiap hari. Sikit-sikit pun tak apa, tapi berterusan. Kita kena sentiasa menjadi Quran ready daripada segi bacaan kita. Dan belajar satu hari ini, karya komen Quran dan follow saya.